Assalamualaikum. Hari ni kita nak settlekan rumah pusaka ni dekat Kampung Jauh Kelang. Kita dah habis tebang pokok. Pokok ni semalam tinggi, so orang tu panjat dan tebang. So ni yang bawah-bawah dia. So hari ni hari ketiga settlekan pokok-pokok ni. Ranting-ranting ni banyak. Di baju-baju lama, lamaran lama, kayu lama. Apa dalam rumah, barang-barang meja tu lama, banyak baju-baju lama. Kita nak buang, kalau tu boleh bagi orang. Buku-buku Iqra, buku Yasin, sikit dah doa, kita akan susun balik. Ni banyak yang Quran yang dah reput. Kita akan pun kita tengoklah mana boleh simpan-simpan. Rumah ni dulu asalnya nenek yang duduk. Lepas tu turun pada pakcik. Dan pakcik tu meninggal. Isteri arwah pakcik tu duduk dengan anak dia. Lepas tu dan ganti dengan pak makcik lagi satu, kakak mak saya. Dan lepas kakak duduk dan kakak tu meninggal, so rumah ni kosong lah. So sekarang ni mak saya pula yang ambil alih sebagai adik yang masih hidup, adik perempuan yang masih hidup. So dia yang akan uruskan lah. Banyak tu kakak rumah ni, cukai pintu, cukai tanah, bil elektrik, bil air. Bila tengok rumah ni memang sedih lah. Pasal ialah banyak kenangan kita kecil-kecil dulu. Ramai sepupu semua main-main dalam ni. Kita lari-lari, kita dulu rumah ni rumah atas. Nenek meninggal, ada arwah makcik ni, kita panggil Mak Teh, Bati Badak. So dia yang buat dia renovate balik cantik-cantik. Dan pakcik saya pun dia keluar duit. Pakcik saya yang dah meninggal tu guna EPF dia dan dia buat rumah balik. Rumah ni dia buat rumah bawah. Dia sini buat jadi rumah batu lah. Dulu rumah papan, rumah tiang atas. So sekarang ni dah ya, rasa dah dekat 30 tahun dah rumah ni. So now it's time kita repair balik. Dan mana yang adik-adik mak yang ibu yang masih hidup tu, ibu sendiri, so dia boleh guna sendiri lah. So jom kita tengok apa yang kat belakang ni. Bahagian dapur dulu. Masa dulu ada dapur, ada bilik air. Bilik air ni pun boleh pakai lagi sebenarnya. Tapi tengoklah macam mana kan. Kalau boleh repair lah. Kalau tak ada terpecahkan lah. Nah ini pula kita malam ni papan semua ni kita dah cabut. So kita akan clearkan, kita bersihkan. Nanti kita akan plaster balik tempat ni. Dan belakang ni pun kita plan, kita takkan sambung lah, kita akan pecahkan balik. Because rasanya tanah ni, kalau ikutkan cerita, tanah ni memang dah masuk tanah orang. So kita nak buang semua ni, bumbu ni kita buka balik. Apa-apa ni genting tak silap saya lah. So kita akan guna dan kita akan alihkan pada di depan lah, mana yang kita boleh guna balik. So itulah plannya. Semua kita akan buka. Dan satu bilik air ni pun kita akan robohkan, ataupun kita akan jadi toilet luar lah. Uruskan rumah pusaka ni bukan senang lah. Pasal yalah, dulu masa rumah ni dibuat, kita jenis bayar pada tuan asal. Asal pula dulu pun saudara juga. So, masing-masing semua dah meninggal, tapi dia tak buat urusan documentation yang betul. So bila dah semua dah meninggal, so kita tak buat secara documentation. Jadi tak ada urusan pusaka yang kita boleh selesaikan. Tak mudah lah. Pasal ada yang dah dia masih hidup ni, pusaka anak-anak pada tuan rumah yang asal, diorang pun dah tak sihat, diorang pun tak ada masa nak pergi mahkamah, diorang pun sendiri tak nak keluar duit lah. Jadi itu yang masalah bila urusan tanah dan urusan penjualan tanah ni daripada awal tak uruskan secara betul. So kita ambil iktibar lah. Dulu punya orang, dia punya style, okey lah, kita percaya kita beli tanah ni, nanti kita percaya pada mulut lah, nanti beritahu anak-anak kan. End up tak tukar pun sampailah dia orang dah meninggal. So kita anak cucu ni lah yang nak kena uruskan. Tu jiran kita pun, dulu jiran sebelah ni pun
Orang masih ada lagi. So pun baik dengan kita orang. Ni tanah ni, kita punya tanah sepadan ni sampai longkang ni. Pada longkang ni, tanah pokok kelapa sawit ni pun kita nak tebang. Since modal tak banyak, jadi kita potong mana yang mampu lah. Kita selesaikan mana yang kita mampu. Dulu tanah ni luas tu, kelapa sawit sampai belakang dia tanah. Sekarang dah ada banyak perumahan kat situ. So dah makin lama makin lepas. So tanah ni semua yang awak tengok ni, tanah kosong ni semua, ni dah tanah kami lah. Tanah kami punya mak sama adik-adik mak dan saudara mara. So itu je lah cerita hari ni. So sekejap lagi kita nak tunggu orang yang datang repair tu datang, dan dia akan uruskan semua. So sekejap lagi saya akan datang semula. Kita tengok apa progress dia dari hari ke hari. Semalam memang lagi teruk lah. Masa 3 hari lepas, 4 hari lepas kami datang, keadaan memang lagi teruk. Tapi ini dah bersihkan juga. So banyak kerja yang kita dah jalan lah. So memang banyak modal keluar lah. Hutang, cukai pintu, cukai tanah, bilik air, semua kita kena settlekan. Pasal orang-orang yang dulu sebelum ni, tak nak cerita lah, diorang tak selesaikan. Tapi yang dah lepas-lepas lah. So kita nak selesaikan dengan betul, supaya nanti rumah ni yang bukan saja kami, saudara mara lain pun boleh juga guna untuk buat mengaji ke, untuk datang sekejap-sekejap, datang santai-santai berkumpul saudara mara kan. Okay, alright, thank you guys, thank you.